YTV Gunaraj, ada tak anda bercakap benar semasa perempuan berlaku di Kampung Jawa semalam? Malam, saya jumpa YTV Gunaraj dekat tempat perempuan di Kampung Jawa. Saya bagi tahu YTV. Masa tu saya panggil YB. YB, dalam surat perintah mahkamah yang ditunjukkan oleh pegawai daerah dan tanah Kelang tu, tak ada perkataan perubahan. Tapi masa tu YTV Gunaraj depan semua orang, dia kata, "You apa tahu?" Dia beritahu saya lah, "You apa tahu? Saya dah lebih setahun terlibat dalam kes ini, dalam isu ini. Saya dah pergi mahkamah semua. Dah ada perkataan perubahan dalam order tu," dia kata. Sekarang saya cabar YTV Gunaraj, Adun Sentosa. Tunjukkan saya perintah mahkamah yang ada perkataan perubahan. Saya cabar YTV Gunaraj dan saya nak tanya YTV Gunaraj, Adun Sentosa. Semalam anda datang pukul berapa? Lepas saya rasa 80% dah habis roboh baru datang. Saya datang pukul 7 pagi. Yang lebih kelakarnya apa tahu? Penduduk Kampung Jawa sendiri telah mengesahkan mereka tak pernah tengok, tak pernah lihat muka YTV Gunaraj di mahkamah semasa perbicaraan mereka. Siapa joker sekarang? Siapa berjiwa rakyat? Dan YTV Gunaraj, anda tahu tak apa tu Notis 425? YTV Gunaraj, saya cabar lagi. Boleh tak anda beritahu rakyat penduduk-penduduk yang telah mengundi anda di Kampung Jawa itu bahawa kalau ada perintah mahkamah untuk perubahan, boleh tak dibuat tanpa kehadiran seorang bailiff? Saya cabar Adun Sentosa. Boleh tak? Kalau tak boleh buat kedua-dua perkara ini, letak jawatan. Inilah yang selalu saya beritahu. Rakyat sedang dibuli. Pemaju disantuni. Disantuni oleh siapa? Saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita bersama. Kita kena bersama. Kita kena bersatu menentang penindasan, kezaliman yang sedang berlaku di sini. Tak kira apa agama, tak kira apa bangsa. Marilah kita kena bersama. Kalau nak harapkan wakil rakyat, kita akan hidup merempat. Contohnya, Kampung Sungai Baru, Kampung Papan Dalam Pandamaran, Kampung Jinjang Selatan. Sekarang, Kampung Jawa. Kita jaga kita. Jangan harapkan Madayanon.